Pot cantik. Air pun cantik. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jumpa lagi kita di video yang baru So Assalamualaikum. Dan semoga korang semua sihat-sihat selalu Jadi hari ni aku dah ada dekat tepi sungai dah. Kalau korang tengok tadi mula aku tunjuk air cantik kan. Air cantik, pot cantik mak. Oh tu dia. Kawasan ni air tengah besar ni sebab semalam hujan. Air besar, jadi hari ni aku turun kat sini dulu. Spot pertama ni lama sebenarnya, memang lama. Dulu aku rajin mancing kat sini, kat kawasan aku selalu menapak tepi-tepi ni. Tapi sekarang dah kena hapus di tebing. Air dah makan tebing. Dah tak ada pot ni. Kat teluk tu. Dulu aku duduk situ. Dulu mula-mula aku buat video mancing. Sekarang struktur dah berubah. Spot pun dah berubah sikit-sikit. Tapi okey lah kawasan ni sebab lapang. So kita straight mancing kan. Jadi hari ni pancing aku bawa 3 batang. Semua saiz 4000. Aku pakai saiz mesin semua 4000. Jenama daripada baking mesin. Yang ni dengan yang ni rasa sama. Sorry. Sekejap ya. Yang ni dengan ni sama. Jenis sama. Ini jenis lain. Ini jenis assassin. Yang ni apa nama, Kesar. Sebab sedap aku beli lagi. Ni baru beli. Sorry, yang ni. Yang ni baru beli. Tali merah ni baru beli. Yang ni pun baru beli juga. Tapi jangan pakai sebab jangan mancing lah. Ini yang terbaru lah. Sama je saiz 4000. Jadi umpan hari ni aku pakai jantung ayam. Sawit ada sikit, umpan busuk ada sikit, tak apa kapas. Jadi permulaan ni aku nak pakai jantung ayam dulu. Kot-kot ada baung. Ini target aku nak cari baung dulu. Kalau tak ada, tukar main patin, pakai sawit. Tapi kita tengoklah apa yang umpan apa yang gasak. Semoga gasak lah. Semoga ada hasil lain ni. Harap-harap tidak kumpau. Semoga korang tengok video ni, maksudnya ada ikan lah. Ada sesuatu yang menarik dalam video ni. Jadi yang mana baru jumpa channel ni, harap korang tekan butang subscribe, tanda support. Jadi tanpa membuang masa, kita set up dan terus luncur memancing. Okay, ini jantung ayam jantung ayam fresh. Ada aku minta dekat wiper aku Syaril. Syaril pun lama tak mancing aku dah. Tadi ajak pun dia kata malas. Tak apalah. Okey je macam seorang-seorang. Jadi kalau aku pasang penyantung ayam macam ni. Jom kita buat strok. Semoga ada hasil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Naiklah baung 1 kilo 2 kilo. Tapi mencabar sikit nak balik ni. Atas ada pokok sawit ni, pelepah sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Air besar ni sebab semalam hujan. Lajunya air. Hanyut ke tepi batu. Tak apa. Tu tiada masalah. Jangan sangkut je. Dan jadi ikan makan. Tak apa. Sangkut dia jam sikit. Uish, dah makan dah. Dah makan dah. Biar nak ikan lah. Nampak. Bukan tipu. Dah makan. Tapi anak ikan lah. Agak-agak dia tunduk. Alhamdulillah dekat. Kecil lah.
Nak ikut. Apakah ini? Alhamdulillah, ikan target kita. Ikan baung. Yes. Baung kuning. Tukar spot baru lah. Masa dapat seekor lah. Baru naik. Kat spot pertama tadi tak mau. Makan ada. Anak ikan usik. Alhamdulillah lekat. Ada seekor lah baung. Ikan target hari ni memang aku cari baung hari ni. Lama nak makan ikan baung. Tapi baung ni perut dia besar ni. Maksudnya cukup makan. Untuk korang makan umpan. Agaknya cukup makan agaknya. Alhamdulillah. Rezeki. Baung pertama menggunakan umpan jantung ayam. Alhamdulillah. Umpan ni. Spot pertama tadi mula-mula tak ada rambutan. Macam tu makan pula. Jadi sekarang semua aku pakai jantung ayam. Bismillah. Ikan target aku ini ikan baung. Memang ini ikan baung. Sebab dah lama tak mancing ikan baung ni. Ok lah, saya kecil. Tak ada susah. Boleh lah aku tip simpan. Sekarang susah nak dapat ikan baung. Nak beli pun mahal. Kalau kat tempat aku sekarang ikan baung sekilo 38. Baung kuning. Baung merah 32. Lagi mahal daripada ikan laut. Baik mancing. Kumpul sikit-sikit. Hello? Hello? Tunduk. Dah petang-petang boleh makan. Yang ada saiz sikit. Ikan merah. Alhamdulillah, ikan merah. Alhamdulillah. Bawa ikan merah guys. Saiz besar. Tahan saiz. Jangan rusuh. Siap. Putar pula dah. Betul banyak. Tu dia. Alhamdulillah, baung ikan merah. Saya boleh tahan saya padu ni. Lekat terkuk lah. Lekat solid. Alhamdulillah. Ada tu.
Saiz dalam 600-700 gram ni. Patut tunduk pancing. Alhamdulillah, ada juga bawang ke merah. Tadi dapat kecil strike pertama. Strike kedua ni saiz boleh tahan. Menggunakan umpan jantung ayam. Kita baling dulu, kita baru kita settle ikan. Hari dah nak petang ni. Lambat sikit hari ni dia makan. Tak heavy sangat lah dia makan hari ni. Kena redup kot baru dia mau start makan. Tapi kita tunggu dulu. Kita tunggu lagi. Allah, sangkut pula. Bismillahirrahmanirrahim. Negari tadi. Aduh. Sama. Sanggari. Buat kau tu. Cari kau balik. Cetikan lah. Okay. Okay guys. Dah nak naik ke petang baru yang kasar je makan boleh tahan lah saiz, boleh lah. Tadi ada seko, lepas tu ada lagi seko. Yang baru dapat ni, yang tu merah. Makan ada sebenarnya, memang ada. Tapi sikit-sikit. Macam tu. Ni. Yang depan ni. Makan ada. Tapi dari tadi aku tunggu macam ni. Yang besarnya tak jumpa umpan ke apa, tak tahu. Tak apa, tunggu sekejap lagi. Harap ada lagi seko. Saiz macam tadi sedap tu. Lepas lah buat gulai. Kita tunggu sekejap. Tapi cuaca cantik. Tapi hari dah petang lah ni. Okay, barang semua dah angkat. Nampaknya setakat ni je lah video kita rezeki ni, alhamdulillah. Tengok. Alamak, ikan sangkut. Sangkut pula dia dekat kayu bawah tu. Dia masuk bawah bangkau. Alhamdulillah rezeki hari ni 2 ekor. Ikan target aku hari ni memang ikan baung. Jadi rezeki hari ni memang ikan baung. Alhamdulillah. Masuk dari siap. Sekali kan je lah.
Tapi perbezaan ikan ni memang ketara lah. Seekor besar, seekor kecil. Itu dia. Yang ni bawang kuning, yang ni bawang ikon merah. Yang ni saiz tak adalah besar. Dalam 700-900 gram ada ni. Sebab bawang ikon merah ni kalau timbang dia tak apa nak berat sangat. Ikan ni boleh mencecah puluh-puluh kilo. Okay, terima kasih yang menonton sampai habis. Aku ucapkan terima kasih. Esok memang boleh repeat lagi pot ni. Esok pagi lah. Esok pagi aku turun. Sebab ni dah petang, tak boleh nak sambung lagi. So malam. Okay, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, InsyaAllah. Kau jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Aku akan upload bila-bila masa je video. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Let's go. Balik. Ha? Tak adalah besar, boleh lah. Dah 2 ekor ini. Let's go. Start orang mancing. 2 ekor. Baung. Pacu? Besar pacu? Pacu dekat kilo ke. Besar dah, ada pacu dah. Umpan apa? Hati ayam. Patin tadi? Patin ingat 6 kilo ada kot. Oi, besar. Pakai sawit lah? Patin pakai sawit. Esok pula sambung. Esok turun lagi. Ada tu.